apakah impak perpecahan PAS Bersatu kepada prestasi perikatan pada PRN Negeri Sembilan dan Johor. Baik, secara am, PAS Bersatu ni dan kumpulan riset Hamzah ni tidak dapat dielakkan akan masuk pilihan raya atas dasar kalau saya tak dapat, kamu pun tak dapat. Lebih-lebih lagi pada Bersatu. Dia macam ni lah. Bersatu ni setakat ini untuk sekian lama dia bersama dengan PAS. Saya nampak dia lebih bersifat, dia cuba bersifat sebagai abang besar. I'm big brother. Ya. Banyak putar beliknya juga, especially kamu lihat kenyataan-kenyataan setiausaha politik Muhyiddin. Dan jangan beritahu saya dia bekas setiausaha politik, sebab sampai hari ini, selama 3 tahun ni, tetap dialah yang membuat banyak kenyataan, mempertahankan Muhyiddin dan sebagainya berdasarkan perkembangan semasa. So let's just call him setiausaha politik Muhyiddin, iaitu Marzuki. Banyak benda yang petik muat ikut selera dan untuk menepati perkara yang dia nak sampaikan tanpa mempertimbangkan perkara-perkara lain. Okay, so that is, saya tidak nampak kejujuran di situ. PAS Bersatu ni secara big brother, bersifat pembuli lah pada saya yang saya nampak kepada PAS. Banyak kenyataan, banyak tindak tanduk Bersatu ni mengenepikan PAS malah selama 3 tahun lebih. Membuat kenyataan yang tidak jujur, Bersatu seolah-olah ianya keputusan perikatan, walhal ianya tidak dibincangkan di peringkat kepimpinan, termasuk kononnya Muhyiddin adalah poster boy. Itu pada saya satu pembohongan besar oleh kem Muhyiddin. So banyaklah. Okay. So dia memang jadi masalah. So kita boleh nampak sikap Bersatu sampai lah ni dah putus pun dia terus putar belit. So benda ni saya tak nak masuk mendalam untuk live ni. Awak boleh rujuk YouTube Regi Jesse Rita Udin. Tajuk-tajuk berkaitan kebelakangan ini awak boleh lihat saya dah menyelaminya secara mendalam. Apa yang saya nak sampaikan di sini ialah mindset kepimpinan Bersatu dan riset khususnya Hamzah semestinya ialah kalau saya tak dapat, kamu tak dapat. Pada saya lah. Kamu lihat riset bagaimana ianya muncul dan is very impressive. That's why I said dari awal, otak di sebalik Perikatan Nasional ialah Hamzah. Kamu lihat Hamzah dipecat dari Bersatu. Dia dipecat krisis Bersatu Hamzah ni, krisis kem Muhyiddin Hamzah ni sudah lama. Saya dedah hampir 3 tahun lepas. Saya dedah sudah lama. Satu demi satu, apa yang saya dedah semuanya menjadi kenyataan, menyebabkan ramai yang dulu pergi berpaut kepada pihak-pihak tertentu yang kononnya aktivis memperjuangkan isu dan sebagainya, akhirnya sedikit demi sedikit kembali kepada saya. Mereka mula sedar what I said is true. Satu demi satu jadi kebenaran. Dan yang mereka pergi dengar sana sini, ada aktivis sampai kumpulan besar pengikut dan sebagainya, semuanya lari sikit sana sinilah. Termasuk kononnya kerajaan yang tumbang dan sebagainya. So ramai balik. Mereka boleh lihat bahawa dan saya dah beritahu bahawa awak perhati bila Hamzah dipecat. Sebelum ada satu ketika UMNO secara terbuka beritahu mereka tak mau PAS sebab tak mau dipatuk 2 kali. PAS banyak percubaan untuk cuba pujuk UMNO tumbangkan kerajaan di pelbagai peringkat dan sampai janji
Barisan Nasional, Perdana Menteri dari Barisan Nasional. Tetapi bila UMNO cakap macam tu, Zahid cakap macam tu, PAS jadi malu. Dan kemudian kita lihat untuk seketika Bersatu dengan PAS mesra, ya. Hadi pergi jumpa Muhyiddin, dia kesat air mata Muhyiddin, Muhyiddin kesat air mata Hadi, ya. Dan kemudian lepas itu Hamzah dipecat. Lepas tu tiba-tiba Bersatu terbuka nak lepaskan jawatan pengerusi perikatan. Lepas itu dia semua boleh. So Bersatu nampak PAS tidak ada pilihan, dia kena kerjasama dengan Bersatu. So bila dah nampak PAS tak ada pilihan, yang saya nampak lah, dia pecat Hamzah lah, sebab dia tahu PAS nak Hamzah sebagai calon Perdana Menteri, sebagai ketua pembangkang dan sebagai pengerusi perikatan. Jadi Hamzah sebenarnya ancaman kepada Muhyiddin. Jadi Marzuki, Muhyiddin, semua reka, Kem Muhyiddin, reka banyak cerita dongeng. Kononnya Hamzah ni ada agenda ni dari dulu, sebenarnya yang masalah ialah Muhyiddin. Azmin mahu majukan Muhyiddin dan cantas Hamzah. Sebab Azmin tak ada pengaruh dalam Bersatu. Pengaruh semuanya bersama Hamzah. So Hamzah ancaman besar. Dulu mereka tak berani pecat Hamzah sebab Hamzah adalah kekuatan yang PAS mahu. Kalau mereka pecat Hamzah, takut PAS lari kepada UMNO. Bila UMNO tolak PAS, mereka berani pecat Hamzah. Ya? So itu cerita dia. Muhyiddin sebenarnya dari awal dia lah beritahu Bersatu dia nak berundur. Peralihan kuasa akan berlaku, Hamzah akan ganti. Tetapi benda tu tak jelas. Muhyiddin buat banyak U-turn. Jadi majoriti dalam Bersatu yang dari awal dah diberitahu bahawa Hamzah akan ganti, mereka frust. Hamzah pun tak boleh melakukan perancangan. Bersatu jadi tunggang langgang, tak ada agenda, tak ada direction, tak ada strategi. Muhyiddin macam tidak aktif. Jadi masalahnya Kem Muhyiddin, bukannya Hamzah. So itu cerita dia. So bila Hamzah keluar, untuk satu ketika Bersatu Kem Muhyiddin ni saya rasalah bersorak gembira lah. Tapi sekarang mereka ni semua sudah pucat. Kem Muhyiddin tidak jangka bahawa sokongan Hamzah akan terus menyeluruh. Kini hampir seluruh Bersatu bersama Hamzah. Walaupun Hamzah dah lama dipecat, hampir semua, lebih 120 ketua bahagian, malah saya dengar makin meningkat sebenarnya. Semua pergi ke hala Hamzah. Bahagian-bahagian, MP hampir semua 18, 19 ke apa bersama Hamzah. So Bersatu dah tak tinggal apa. Bersatu dari awal pada PRU 15 ramai tidak tahu dia sebenarnya jentera pun hampir tak ada. Akar umbi dia lemah. Dia banyak bergantung pada PAS. Jadi kenyataan Hadi sebenarnya betul baru ni. Bersatu beri gambaran dia ada banyak jentera, ada banyak ni, tapi bila sampai pilihan raya, PAS sedar mereka tak ada apa. Jentera PAS terpaksa turun untuk bantu calon Bersatu. Kalau tidak, calon dia duduk seorang lah dalam kemah. Itu cerita dia. So Bersatu dah memang dari awal lemah akar umbi dan jentera. Dalam keadaan ni hampir semua dah bersama Hamzah. Bersatu yang duk ada ni tak tinggal apa. Dia cuma kelab elit. Kelab elit Kem Muhyiddin, Azmin, Peja, Tun Faisal. Itu realiti dia. Dia tak tinggal apa. Jadi gerakan pun tahu benda ni, MIPP pun tahu benda ni. Mereka tahu kekuatan Bersatu sebenar bersama Hamzah. So awak lihat otak Hamzah. Dialah yang telah menjayakan perikatan dapat 74 kerusi, percaturan dia. Dan dari awal saya beritahu, Hamzah ni jangan main. Cara dia berstrategi. So Bersatu mungkin untuk seketika dia rasa dia menang. Tapi dia pucat bila nampak seluruh sokongan bersama Hamzah. Dan kini nampak gayanya PAS akan bersama Hamzah. Menurut sumber yang saya dapat, boleh dipercayai, memang PAS dah putuskan pun dia akan bersama Hamzah.
Jadi dia akan pilih. Cuma persoalannya sekarang PAS duduk dalam perikatan dan bersatu keluar ke, atau bersatu duduk dalam perikatan dan PAS keluar. Itu je cerita dia. Dalam dua-dua senario ni, PAS tetap bersama kumpulan Hamzah. Jadi kalau bersatu keluar perikatan dan PAS duduk dalam perikatan, PAS akan tarik masuk kumpulan Hamzah secepat mungkin. Kalau PAS keluar perikatan dan bersatu kekal dalam perikatan, maka PAS akan berdamping bersama kumpulan Hamzah. Itu cerita dia. Okay. Very simple. Now, ini adalah satu kemenangan besar buat Hamzah sebab dia dipecat dari bersatu. Kononnya nak cantas, nak matikan dia, politik dia. Tetapi akhirnya, dia secara tidak langsunglah dah pegang bersatu. Kira bersatu sebenar, dan Muhyiddin dah tak tinggal apa. Dan PAS dah ceraikan Muhyiddin. Dah ceraikan bersatu. Jadi ini adalah tamparan Hamzah kepada Muhyiddin. Kira lebih kurang macam dendam. So, dalam situasi ini, dengan mindset cara berfikir macam ni, bila masuk pilihan raya, semestinya bersatu takkanlah bertolak ansur dengan Hamzah. Hamzah pun dah declare Muhyiddin musuh nombor satu. Kalau bertolak ansur dengan Hamzah, ya, tak logiklah bersatu. Sebab PAS pun dah tak mau, dia bertolak ansur, dia membantu dalam kerusi-kerusi tertentu untuk kumpulan Hamzah rakyat kerusi, ia menguntungkan PAS. Tapi bersatu tetap terpinggir. So tak masuk akal lah. So of course bersatu akan mahu kekalkan kerusi-kerusi dia. Tapi kerusi-kerusi bersatu ni adalah kerusi-kerusi kumpulan Hamzah. Sebab jangan lupa bersatu sebenar kini duduk bersama Hamzah. MP-MP pun duduk bersama Hamzah. Jadi akan berlakulah, awak tengok macam mana pun, awak kira macam mana pun pertembungan antara kem Hamzah dengan bersatu. Nah, persoalannya, adakah ianya akan pecahkan undi Perikatan Nasional? Nah, untuk jawab soalan ni, kita kena lihatlah kesudahannya. Adakah bersatu kekal dalam perikatan dan PAS keluar? Ataupun adakah PAS duduk dalam perikatan dan bersatu keluar? Dalam senario pertama, bersatu duduk dalam perikatan dan PAS keluar. Bersatu dia tak ada jentera tau. Tapi dia ada kelebihan logo perikatan. Now, bila contohnya kita ambil PRN Johor, PAS pergi bertungkus lumus jentera dia pergi berkempen di seluruh Johor. Ya. Dia PAS dah keluar perikatan. Jadi dia guna logo PAS. Dan kumpulan riset agaknya akan guna logo PAS juga. So semuanya jentera PAS. Tapi perikatan, Muhyiddin pegang perikatan. Jadi katakan banyak calon dia tak ada jentera. Mereka duduk seorang diri dalam kemah. Tapi bendera perikatan, logo perikatan, nama calon tu guna logo perikatan, akan dicap pada kertas-kertas undi. Bila PAS bertungkus lumus berkempen, ya, walaupun dia berkempen untuk calon dia, tetapi orang boleh keliru tau. Dan percayalah, ramai orang, majoriti orang kampung akan keliru. Jadi mereka akan lihat, akhirnya bila pergi ke peti undi, ke kamar undi, ini logo perikatan. Ramai akan tersilap pangkah perikatan atas kerja keras PAS. Ada jugalah of course yang tahu dan dia, oh jangan lupa ya, ini perikatan, ini PAS ya. So mereka akan pangkah PAS. Kat situ undi akan pecah. Tapi bersatu akan dapat manfaat jugalah. Tapi undi akan pecah. So, untung siapa? UMNO. UMNO memang dijangka terus kuat dalam Johor. Johor ni akan didominasi Pakatan Harapan dan Barisan Nasional.
Babak Pakatan Harapan dan Barisan Nasional, saya tak mau buat ramalan. Ya. Saya tak mau buat ramalan. Siapa lebih, siapa kurang, saya tak mau. Saya tak mau terlibat dalam itu. Tetapi dua-duanya akan dominasi pada tahap tertentulah. Dan memang kubu kuat pun Barisan Nasional di Johor. Tapi undi akan berpecah. Ya. Kerja kuat PAS akan dapat keuntungannya melimpah kepada Muhyiddin jika perikatan bersatu duduk dalam perikatan. Ya. Okey. So itu akan berlaku. Alright. So ini jika PAS keluarlah. Tapi jika PAS kekal dalam perikatan dan bersatu keluar, bersatu tak ada calon, tak ada jentera. Jadi bila PAS jentera dia bergerak dan berkempen dan kumpulan Hamzah masuk dan sebagainya, bersatu akan guna logo dia sendiri. Tetap akan berlaku kekeliruan. Bila orang pergi nak mengundi, dia akan lihat logo bersatu, dia akan lihat logo perikatan. Ada perpecahan undi pada tahap tertentu, tetapi kurang berbanding dengan senario yang saya cerita tadi. Orang akan lebih bertumpu kepada logo perikatan. Jadi impak bersatu untuk pecahkan undi ni kurang. Kurang. Memang kurang. Okey. Akan ada, tapi kurang. Amat kurang. So, persoalannya sekarang, siapa duduk dalam perikatan lah. Nah, ini semuanya terletak di tangan MIPP dan Gerakan. Nah, Gerakan tahu kekuatan ada pada Kem Hamzah. MIPP tahu kekuatan ada pada Kem Hamzah. Tetapi jika Gerakan dan MIPP menyokong Kem Hamzah dan menyokong berpihak kepada PAS, maka penendang bersatu keluar. Ianya perikatan akan tetap kekalkan aura kepimpinan Islam, perjuangan Islam. Dan dalam senario itu, Gerakan tahu, MIPP tahu, dia takkan dapat kerusi, bukan Melayu. Tetapi sebaliknya, jika Gerakan dan MIPP bersama bersatu, dan dia memutuskan kalau PAS tak suka, PAS keluar, Gerakan dan MIPP akan tahu bahawa kerja keras PAS akan melimpah sedikit kepada perikatan. Tapi yang lebih penting lagi, perikatan kini aura dia bukan lagi perjuangan Islam semata-mata. Sebab bersatu semestinya akan tarik urumai dan sebagainya, ia lebih kepada berbilang bangsa. Jadi mungkin kalau ada peluang sedikit, walaupun sukar untuk Gerakan dan MIPP dapat kerusi, tapi kalau ada peningkatan peluang sedikit, ianya jika dia tetap bersama bersatu. Jadi tidak mustahil Gerakan dan MIPP berpihak kepada bersatu. Tidak mustahil. Untuk survival politik dia sendiri. So, semuanya terletak di tangan Gerakan dan MIPP. Itu je cerita dia. Dan walaupun ada tanda-tanda Gerakan dan MIPP memihak kepada PAS berdasarkan sumber yang saya dapat sebelum ni, tetapi saya pun dengarlah Gerakan dan MIPP sedar benda yang saya sebut tadi. Peluang dia untuk dapat, walaupun tak cerah untuk dapat kerusi, tapi lebih cerah kalau dia kekalkan bersatu dalam perikatan. Jadi ini senario dia. Sebab satu perkara yang tidak dapat dielakkan pada PRN Johor dan PRN Negeri Sembilan ialah antara bersatu dan kumpulan riset, perangainya mestilah kalau saya tak dapat, kamu tak dapatlah. Bersatu dah tahu dia nak kena teruk. Dia nak kena teruk pada PRN dan PRU. Tapi kalau dah nak kena teruk, takkan dia nak bertolak ansur untuk beri kumpulan riset naik. Kalau saya tak dapat, kamu tak dapat lah. So itu
yang saya nampak ke depan ni. For me, is very clear. Very simple. Ya. Jadi PAS, saya rasa berada dalam keadaan yang sangat cemas sekarang. Sebab itu dia terdesak nak dapatkan UMNO. Dan setakat yang saya faham, setakat live ini, untuk mana-mana PRN, malah saya dengar PRU pun, UMNO tidak berminat kerjasama dengan PAS, dia nak masuk sendiri. Itu cerita dia.